Siapa tu tujuh petala langit atas arah tu? Allah Ta'ala lah. Kama mu'taqidul muslimin min ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana i'tiqad orang Islam daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya yang mengiktikad ahli sunnah wal jamaah tu Allah Ta'ala, ahli sunnah wal jamaah tu bahawa Allah Ta'ala darah. Itu i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, Aqidatus Salaf ini. Jadi di dalam kitab Aqidatus Salaf ini wa ashabul hadis, pengarang kitab ini ataupun penulisnya menyebut wa hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islami jariyah. Yang jariyah yang Nabi kata aina Allah, dia kata fis sama'. Jadi dalam kitab ini kata telah menghukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Islamnya jariyah tadi dan imannya lamma aqarat bi anna rabbaha fis sama'. Apabila ataupun tak kala dia mengikrarkan, dia mengaku bahawa Tuhannya di langit. Kalau ceritakan saya muka surat 188. Kitab ni dia satu jilid dia, 188 muka surat. Di dalam tajuk apa? Istiwa alal arsy. Di atas tajuk Allah Ta'ala berada di atas arasy. Okey. Pada muka surat 188. Okey, dia kata apa tadi? Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi islamiha wa imaniha lamma aqarrat bi anna rabbaha fis sama' wa arafat rabbaha bi sifatil ulwi wal fawqiyah. Dan dia mengetahui Tuhannya mempunyai sifat ketinggian dan juga atas. Wa innama ihtajja Syafi'i rahmatullahi alaihi ala al-mukhalifina fi qawlihim bi jawazil i'taqi ar-raqabatil kafirati fil kafarati bil hadzal khabar. Telah berhujahlah. Innama ihtajjal Syafi'i, telah berhujahlah oleh Imam Syafi'i rahmatullah atas orang yang berbeza, orang yang khilaf pada perkataan mereka harus memerdekakan hamba yang kafir dengan kifarat, dengan ini khabar. Jadi Imam Syafi'i menafikan. Dia nak memerdekakan hamba ini sebagai kifarat kesalahan. Kerana hadis ni panjang, seorang sahabat dia tampar dia punya hamba, dia pukul. Sebagai penebus dosa dan kesalahan dia nak merdekakan hamba. Imam Syafi'i kata kalau sebagai kifarat dosa nak merdekakan hamba, mesti Islam. Bukan hamba kafir. Panjang hadis ni. Kita nak ambil mafhum daripada ulama. Seorang sahabat jumpa Rasulullah, dia nak merdekakan hamba. Rasulullah cuba test tengok, dia kata. Islam tak Islam? Tu yang Rasulullah tanya, aina Allah tu? Di manakah Allah? Lalu dia kata fis sama'. Lalu Imam Syafi'i berhujah untuk memerdekakan hamba sebagai kifarat, mesti dia mukminah. Li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi. Dengan i'tiqadnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, wa fawqa sab'i samawati 'alal 'arsy, dan di atas 7 petala langit di atas arasy. Siapa tu atas 7 petala langit atas arasy tu? Allah Ta'ala lah. Kama mu'taqidul muslimin min ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana i'tiqad orang Islam daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Maknanya yang mengiktikad ahli sunnah wal jamaah tu Allah Ta'ala, ahli sunnah wal jamaah tu bahawa Allah Ta'ala darah. Itu i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang disebut dalam kitab ini, Aqidatus Salaf ini. Dia kata salafihim wa khalafihim, iaitu golongan salah mereka dan juga khalaf mereka. Dia kata id kana rahimahullahu la yarwi khabaran sahihan summa la yaqulu bih. Dia kata kerana Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak meriwayatkan sesuatu khabar yang sahih. Maknanya hadis yang sahih. Imam Syafi'i tidak akan meriwayatkan hadis yang sahih, kemudian dia tidak berpendapat, dia tidak berpegang dengan khabar itu. Tak.
Sebab Babali ada sebut Imam Syafi'i tak pegang lagu tu. Ulama salaf tidak menjadikan hadis jariah ini sebagai dalil, sebagai bukti Allah Ta'ala atas aras. Ini satu dah salah. Pertamanya ulama salaf memang pegang gitu. Yang kedua, Imam Syafi'i sendiri pegang begitu. Imam Syafi'i sendiri berpegang begitu. Sebab itu, lalu di dalam kitab Aqidatus Salaf ini, mereka mengemukakan kenyataan kata-kata Imam Syafi'i. Seperti apa dia? Rabi' kata, Imam Syafi'i berkata, Sami'atu Syafi'iyah, aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata rahimahullahu ta'ala, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Jika kamu melihat sesungguhnya aku berkata akan suatu perkataan, sesungguhnya telah sah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu. Sesungguhnya telah sahlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khilaf tentang apa yang aku kata. Aku kata lain, Nabi kata lain. Fa'lamu anna aqli qad dhahaba. Ketahuilah akal aku telah hilang. Maknanya apa yang aku kata mesti aku pegang. Apa yang aku kata mesti aku pegang.